Untuk golongan yang berumur 40-an dan 50-an, apa persediaan anda untuk persaraan? KWSP mengeluarkan kenyataan bahawa rakyat Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya RM240,000 untuk bersara pada usia 55 tahun secara bermaruah. Mari kita buat kira-kira yang mudah. Jangka hayat rakyat Malaysia secara purata adalah sekitar 75 tahun. Bermakna jika anda bersara pada usia 55 tahun dengan simpanan sebanyak RM240,000, 75 tahun tolak 55 tahun sama dengan 20 tahun. RM240,000 bahagi dengan 20 tahun sama dengan RM12,000. Ini bermakna anda hanya ada RM12,000 untuk digunakan dalam masa 1 tahun, dan bila bahagi dengan 12 bulan bermakna anda hanya ada RM1,000 untuk kegunaan sebulan. Cuba anda lihat gaya hidup anda sekarang. Adakah RM1,000 cukup untuk persaraan anda? Dan saya pasti nilai RM1,000 sekarang tidak sama 20 tahun akan datang. Jadi di sinilah fungsi emas dalam simpanan. Emas bukanlah pelaburan yang boleh berkembang nilainya. Dalam simpanan terutamanya untuk simpanan jangka panjang, bila anda tukarkan simpanan wang fiat ke dalam bentuk logam emas, anda mengekalkan nilai simpanan anda kerana emas tidak terjejas dengan kejatuhan nilai mata wang. Malah harga emas akan meningkat seiring dengan kejatuhan nilai mata wang. Bagi yang sudah bersedia untuk menukarkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas, atau anda ingin memulakan tabungan persaraan dalam bentuk emas bersama PUBG Gold, anda bolehlah pergi isi beg biru saya ataupun merujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.